Dan saya amat berharap guru-guru selepas taklimat ini akan bergerak lebih confident, lebih yakin untuk menganjurkan program. Selamat sejahtera, saya Muhammad Akal Sufi dari Kru TV PSS Sekolah Kebangsaan Bayan Baru. Boleh Tuan perkenalkan diri? Selamat petang, nama saya Sugeng Areng. Saya penolong pegawai Unit Pembangunan Bakat Murid yang menjaga co-curriculum di PPD Barat Daya. Baiklah, apakah elemen utama yang dikongsikan kepada peserta dalam bengkel ini? Okey, untuk menjawab elemen utama itu, saya perlu sentuh tentang KPI PPD Barat Daya. Kami di PPD Barat Daya menyambut KPI Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Pulau Pinang ada dua. Yang pertama ialah tentang pencapaian stand bidang di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, dan yang kedua ialah PAJSK peringkat daerah, iaitu minima dia 85%. So yang elemen utama yang saya sentuh tadi tu ialah penganjuran program ataupun penganjuran pertandingan peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Untuk kami di PPD Barat Daya, ia adalah satu perkara yang sangat penting sebab ia menyumbang ke arah peningkatan markah pokok sekolah, seterusnya membantu daerah dan negeri mencapai KPI kami masing-masing. So bila sekolah-sekolah seperti yang saya sentuh dalam bengkel tadi tu, bila sekolah menganjurkan program, kelebihan sekolah penganjur ialah sekolah penganjur boleh melibatkan lebih ramai peserta daripada sekolah tersebut untuk mengambil bahagian. Kalau tak ada peserta pun sebagai pelibatan kedua sebagai AJK. So baguslah yang tu. Dan seterusnya pencapaian juga, pencapaian sekolah. Tadi saya minta sekolah-sekolah yang ini semua sekolah-sekolah yang berhampiran ni untuk berkolaborasi sebab untuk mendapat markah koko yang tinggi, dia akan mengambil dua yang tertinggi. Dalam koko ada 3 bahagian, badan bina form, satuan dan sukan permainan. So untuk mendapat markah koko yang tinggi tumpu pada dua yang tertinggi sahaja. Sebab tu tadi saya minta sekolah-sekolah yang berhampiran itu berkolaborasi. Satu sekolah anjurkan satu program, satu bidang pokok, dan sekolah B pula anjurkan peringkat program yang bidang lain pula. So saling bantu-membantu, secara tak langsung daerah akan dapat markah pokok yang tinggi. Baiklah, apakah harapan Tuan selepas bengkel ini terhadap warga pendidik di daerah Barat Daya? Harapan saya ialah sekolah-sekolah akan lebih ilmu pengetahuan mereka terhadap penganjuran akan lebih, dan mereka akan rasa lebih yakin menganjurkan pertandingan-pertandingan atau program peringkat daerah, negeri dan seterusnya kebangsaan. Sebab tadi dalam taklimat tu dah beritahu tentang syarat-syarat minima dan juga tata cara, surat-surat yang perlu dikeluarkan, perkara-perkara yang perlu ada dalam kertas kerja. Dan saya rasa secara keseluruhan tu saya dah sentuh, dan saya amat berharap guru-guru selepas taklimat ni akan bergerak lebih confident, lebih yakin untuk mengajukan program. Baiklah, sekian, terima kasih.